sebenarnya ramai yang tidak mengetahui kenapa nelayan di kawasan tersebut menentang kehadiran kapal Petronas cari gali migas ini. Rentetan daripada peristiwa itu, ada 2 syarikat telah diamanahkan untuk membayar ganti rugi sebanyak 21 miliar. Tetapi senyap sampai ke hari ini. Makanya kapal cari gali Petronas ini telah menjadi mangsa. Mereka hanya bekerja menjalankan tugas yang diamanahkan. Cuma bahagian-bahagian nelayan ini mereka silap. Sepatutnya mereka berhadapan dengan kementerian, bukan dengan kapal-kapal Petronas. Di atas kerosakan rumput-rumput mereka terdahulu oleh kapal yang lain. Situ. Jumlah ganti rugi bukan 21 miliar, wang Malaysia 5 juta lebih tidak dibayar kepada nelayan-nelayan. Itu sebabnya nelayan di sana marah. Itu menyebabkan mereka marah dan hampa. Akhirnya terjadilah seperti di belakang ini. Petronas tidak boleh berhadapan dengan massa, harus berhadapan dengan kementerian.